Kotak handphone mungkin berguna lah sebab nak jual dahaga sekali dengan kotak kan. Tapi kalau setakat kau pakai Android, kau buang je lah. Lainlah kau pakai macam iPhone ke yang mahal-mahal. Ini Android pakai Oppo. Lepas tu simpan kotak macam tak ada function. Handphone jual sekali dengan kotak, jual handphone saja 200.5. Campur dengan kotak ada jadi. Siapa yang marah? Aku bukan yang marah. Nasihat. Ini dah jadi sarang kan. Dia sebenarnya kalau nak kontrol masalah ni macam dah membiak ni memang tak boleh nak buat apa lah pasal dia dah melekat dekat semua barang-barang. Kalau ada barang-barang tak guna dalam rumah, jangan simpan. Buang je. Macam kotak-kotak ke, mainan lama-lama ke, baju ke, pakaian ke, buang je. Kalau dia tak jadi masalah kutu, dia akan jadi masalah lain. Masalah pepijat, masalah semut kurang lah. Lipas, tikus, semua boleh ada. Jadi kita nasihat, amalkanlah gaya hidup minimalis. Tapi yelah kadang-kadang bukan apa, orang ni, kita ni setengah orang macam kita ni sayang dengan benda. Semua benda ada nilai sentimental kan. Macam contoh kita beli kasut, kita pakai kasut, kita tahu dah kotak tu kita tak pakai, tapi konon-kononnya akan datang nak pakai. Lepas tu kita simpan juga kotak tu. Lepas tu kotak tu pun menimbun lah kat rumah kita. Tak kisahlah kotak kasut ke, kotak handphone ke, tapi rasa kena gigit-gigit ni. Ni aku suluh sikit. Kau nampak tu? 1, 2, 3. Ni, melekat dah ni. So, korang kalau kat rumah ada masalah kutu kucing yang heavy macam ni, korang contact je lah Pakar Pest. Servis kutu kucing kita bagi 2 kali servis dengan warranty 1 minggu. Kalau kata ada lagi masalah berulang dalam tempoh warranty tu, kau contact je Pakar Pest, kita akan bagi free servis.